Korang tahu tak korang termasuk dalam generasi sandwich? Generasi sandwich ni kelompok individu yang tersepit dekat tengah-tengah antara tanggungjawab jaga kewangan dan physical family sendiri dan serentak kena jaga juga parents yang makin tua. Benda ni kita memang susah nak ubah sebab kos sara hidup pun makin tinggi. Mana nak fikir pendidikan anak lagi, kesihatan dan penjagaan parents lagi. Kes pesara kena tipu duit persaraan pun tinggi juga. Nak tak nak, anak-anak lah yang kena fikirkan cara ibu bapa ni untuk survive. Tapi kita kena usaha hadap cycle ni dengan buat plan kewangan yang strategik dan realistik. Kena selit juga simpanan kecemasan untuk diri sendiri. Yang kedua, rancang persaraan supaya kita boleh survive dengan dana sendiri tanpa bantuan anak. Yang ketiga, bincang dengan parents pasal status kewangan, pencen dan insurans kesihatan mereka. Yang keempat, sepakat dengan adik-beradik untuk kongsi tanggungjawab penjagaan, kewangan, masa dan tenaga. Paling penting, didik anak sendiri seawal mungkin pasal perancangan kewangan untuk elak kita menyumbang kepada cycle sandwich generation ni nanti. Share tips dan pengalaman korang supaya ramai boleh belajar dan bersedia untuk hadapi perkara ni. Follow Isanta.my untuk info best macam ni setiap hari.